Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni aku dekat Gamiran 2025. Kali ni aku nak buat lain sikit. Aku tak nak makan power gel, aku nak try buah kurma. Sekarang aku bawa 10 biji. Setiap 2 km aku akan makan satu. Kita tengok macam mana pergi dia. Aku tak ada target nak laju, janji habis. Aku nak rasa feel buah kurma ni macam mana. Boost energy ke tak? Okey, mantap. Tak boleh belah betul lah. Mood tak mari lah, mood tak mari. Sebab dah lama sangat cuti kan, rehat. Minggu lepas 2 kali je lari. Malas tu, serius. InsyaAllah hari ni janji habis lah. Janji kita test buah kurma ni boleh pergi ke tak boleh pergi. Kalau boleh pergi, lepas ni aku tolak tepi lah power gel. Aku tak nak minum power gel lagi. Okay, mantap. Let's go. Let's go, go. CM2 1 kurma. Kurma kelima. Masih lagi okey. Bertahan dengan kurma. Nak yang lama tak lari. Ada lagi 11 kilo. Let go. Okey, sekarang aku dekat kilometer ke-14 singgah solat. Buat masa ni aku dah makan 7 biji kurma. Mantap. Cuma slow lah, tak pergi laju. Pace average 612 je hari ni. Santai. Kurma ke 9. Maksudnya kita dah masuk ke kilometer 19. Sorry, 18. Dah tak betul. So, lagi 3 kilo. Aku dah penat, aku nak jalan kaki. Tengok, tak penat eh. Pada ni tak penat eh. Lagi 3 kilo je. Santai. KL 19. Ambil gambar fotografer lah pula. Hei. Waya. Bimai krem. Ulang tadi. Tak tidur dia kuat. Tiara Mendonia. Spray dia bang, spray. Sakit. Aduh, Tiara. Saya kami je lah bang. Training P4. Event P8. Pegang hal bang. Mana Fendi dia buka surau bang. Fendi mana Fendi? Fendi depan, Fendi 5. Sampai 4 tin tu. Ni kenapa ni? Sampai 3 tin ni. Tengok kat belakang sikit. Masya-Allah. Dahaga. Sikit. Banyak lagi. Kau power. Tap. Ya. Keren. Dah macam Pakistan. Tu dia. Wakil Tiara. Almat tope. Kalat. TV Mai. Thank you bang. The worst record. Record paling tinggi. Nak mandi kalau boleh. Boleh mandi. Rem. Nanti. Mantap. Apa-apa pun finisher. Dia 21 bayar apa? 21 bayar 473. Jadi menu ini. Tak buka tek. Esok buka tek. Make apa speed lah. So alhamdulillah selesai tugas aku dekat Gamiran 2025. Join dengan tak training, dapat beat last minute. Itu makan dia. KM 18 sengsara, krem. Jalan kaki sampai habis. So 2 jam lebih, 2 jam 43 macam tu lah. Indah dan santai. Buah kurma ganti power gel. Okey ke tak okey? Okey je sebenarnya. Okey. Tadi aku ambil setiap 2 km satu buah kurma. Cuma buah kurma ni dia pekat. Kalau kita ambil buah kurma, kita kena bilas dengan air. Tadi 2 km akan ambil buah kurma. KM ketiga akan minum air.
Jadi aku bawa sebotol air lah standby. Okey. Cuma lepas masuk KM ke-18 tu dah mula koyak, mental dah koyak, kaki dah krem, habis. Aku tak tahu itu punca daripada buah kurma ke ataupun sebab memang aku tak cukup training. Apa-apa pun finisher. Finisher je lah. 2 jam lebih. Mantap. Penat dan sakit. Alhamdulillah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.